Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang dibina adalah keluarga. So, hargailah keluarga anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di podcast Bila ST Bersuara. Bersama kami, saya Nado Onwi. Dan saya ST Sherry. Kami akan membawa anda kepada topik-topik perbincangan yang menarik. Pastinya kita ada setiap sesi kita ada tetamu jemputan yang sangat-sangat kita hormati dan sangat-sangat kita hargai ilmu dan kepakaran mereka. Dan kita nak explore kan apa talent-talent mereka untuk podcast kita kali ini ya. Tema kita jangan lupa. Jangan lupa. Impak ilmiah anda. Biarpun santai, janji sampai. Kita kena pastikan sampai Nadwa. Yes. Jangan lupa kita bersiaran di Hotel Zcoin, okey. Dan bersama kita hari ini ialah kita ada tetamu kita dijemput khas Sebelum tu ST Nadwa. Ya saya. Jauh sangat saya pergi. Kat mana mereka nak tonton ni? Baiklah. Kita sebenarnya akan bersiaran di HCTM TV di YouTube. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Komen yang murni-murni ya. Okey. Jadi sepanjang hari ni kan kita akan bersama dengan seorang yang pada saya perkenalan kami ketika Kementerian Kesihatan Malaysia mengadakan program bersama penerima hadiah latihan persekutuan. Beliau adalah tetamu undangan yang memberikan motivasi kepada kami yang dapat scholarship ni. Jadi motivasi tu kita nak sebar luaskan Betul. kepada semua ni. Kita jangan tunggu lagi. Mari kita bersama dengan tetamu jemputan kita. Apa khabar Dr. Tengku Syahrul Anwar? Alhamdulillah, khabar baik. Nat, apa khabar? Shereen, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat walafiat Doktor. Yang pertama sekali ni kita kenalkan dulu orang kampung kita ni. Sebenarnya soalan pertama masa bertanya dengan Dr. Tengku ni ialah dari mana asal dia. Boleh Dr. Tengku ceritakan sikit latar belakang pengajian dan juga di mana Doktor dibesarkan. Alright. So, terima kasih Nat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okeylah, sebagai pembuka bicara, saya Dr. Tengku Syahrul Anwar bin Tengku Ahmad Basri, berasal dari orang Alor Estak, Kedah. Kita geng. Kita geng. Damai dah orang Okey, kampung. tu dia, jangan. Jangan macam-macam. Alright, saya dibesarkan di merata tempat. Disebabkan mengikut arwah ayah yang bekerja di merata tempat. Tapi akhirnya orang kata ibarat sirih pulang ke gagal. Oh gitu. Tapi selepas itu selepas saya form 3, kemudian saya juga berhijrah keluar, maksudnya keluar daripada Alor Estak Kedah lah, menjadi anak perantau sampailah sekarang. Dia tak balik dah lah. Dah tak balik pun bila raya, bila ada apa kata majlis, event Saya tahu sedikit sebanyak latar belakang Prof ni, banyak pengalaman kan, banyak pengalaman dalam akademik, dalam kajian dan juga apatah lagi personal story Prof yang sangat deep lah. Saya rasa ramai orang terkesan dengan personal story. Nantikan kita akan ceritakan tentang personal story Dr. Tengku sebentar lagi. Ya, betul. Sebab sebenarnya kita nak tahu background Dr. Tengku. Sebab dia ada, mungkin rasa macam betul ke Dr. Tengku ni
jawatannya begini-begini, tapi tajuk yang kita nak bawa kali ini adalah sebenarnya tentang keluarga Dan versus kerjaya. kerjaya. So ada kaitan atau macam mana? Ataupun Dr. Tengku cerita dulu kita kata apa ya, latar belakang jawatan. okey. Macam jawatan. Alright, saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang marhai biasa. Itu dia dengan merendah Okey, diri tu. yang bekerja sebagai seorang pendidik lah, ya, Okey. cikgu. Tetapi kita mengajar cikgu-cikgu yang Dewasa. cikgu dewasa. Cikgu dewasa ni dia punya cabarannya besar sikit lah, Mhm. iaitu pelajar-pelajar universiti lah, ya, Okey. ataupun dalam erti kata lain pensyarah. Dan Okey. tahun ini merupakan tahun ke-13 saya berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Mara, kampus Puncak Alam. Jauh tu. Menuju puncak. Menuju puncak. Interesting. Alright, saya sebenarnya bukan seorang pakar motivasi. Okey. Okey, bukan juga kaunselor menyelesaikan masalah-masalah keluarga atau tak ada, anak-anak ni, bukan. Tetapi saya rasa topik pada hari ini saya rasa dia lebih dekat dengan kita semua, Betul. ya, sebagai seorang manusia biasa yang mempunyai keluarga, suami, isteri, anak-anak, ibu bapa. Sebab tu saya rasa saya menyahut cabaran ini. Yang membincangkan sesuatu perkara yang di luar daripada bidang kepakaran saya. Dan sebelum tu, ya, Nat dan Shereen, ya, saya nak buat sedikit disclaimer bahawa di Okey. sepanjang ulasan ataupun apa saja pandangan di sepanjang podcast ini adalah daripada diri saya, ya, tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Tidak ada Okey. kaitan yang hidup mahupun yang telah tiada. Oh, macam disclaimer kat movie. Kan? Kena consent form sekali ni. Kena sign sekali lah ni ya. Betul. Okey, maksudnya daripada diri doktor sendiri, so sebenarnya kita tadi pun nak ada cerita kan, dia ada terkait yang dekat di hati tu. Berkenaan apa tu doktor? Sebenarnya saya rasalah topik ini lebih banyak saya akan ceritakan tentang pengalaman, apa yang saya lalui. Betul. Kerana, ya, kalau podcast ini dilakukan 10 tahun yang lalu, mungkin jawapan daripada saya agak berbeza daripada hari ini. Dan kerana saya rasa keadaan ataupun pengalaman mematangkan saya secara khususnya untuk menjadi siapa diri saya pada hari ini. Dan saya rasa pengalaman ini penting untuk saya kongsikan dan sebar-sebarkan, ya, kepada para penonton di luar sana supaya ia juga boleh dijadikan iktibar, ya. Tak semestinya anda perlu melalui pengalaman yang sama seperti saya. Ambilkan pengalaman saya ini, jadikan panduan supaya kemungkinan kesalahan itu tidak dilakukan untuk kali kedua. Kesalahan apa tu? Ah, Ini yang kesalahan kita kena apa korek tu, sikit, kan? betul, ya? Pribadi Deep, sangat deep ni, tu. deep. Pembukaan yang sangat baik pada saya. Membuatkan kita tertanya. Tanya-tanya. Saya pun macam, Betul. apakah kesalahan? Ni nak reveal ni kesalahan ni. Dia bukanlah kesalahan lah, tetapi mungkin kita rasa itulah orang kata titik pemula untuk saya menjadi siapa diri saya pada hari Turning point ini. lah, Turning turning point, point. ya, menjadi lebih baik. Semestinya, ya, kita mengharapkan menjadi manusia yang lebih baik. InsyaAllah, insyaAllah. Teruskan. Shereen, apa kata kita korek deep lagi. Kita pastikan keluarkan isu-isu yang penting untuk Okey. penonton kita. Itulah. Tahu. Dia macam seolah-olah Dr. Tengku ni memang pernah berada dalam dilema ke antara keluarga versus kerjaya, ataupun sebenarnya saya terlalu mengejar kerjaya sehingga meninggalkan keluarga, Oh, itu. ataupun saya memang betul-betul Dramatik. betul-betul menginginkan keluarga bahagia, biarlah kerjaya pun sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang diusulkan, saya macam tu tak naik pangkat pun it's okay, atau macam mana pengalaman Dr. Tengku sendiri? Okey, saya rasa sebagai seorang anak, ya, yang patuh kepada orang Boleh kata nampak. ibu bapa, ya, obey lah, seorang anak Obey. yang sangat obey. Sudah semestinya apabila kita dibesarkan, ya, kita dititik beratkan mengenai kejayaan, Betul. kecemerlangan di dalam pendidikan, Betul. ya. Dan benda itu bukannya benda yang boleh kita ubah dalam sekelip mata. Kita punya mind setting tentang okey, kita perlu berjaya dan kita ada kriteria kejayaan kita pada ketika itu. Betul. Ya, perlu Ketika dapat itu. sekian-sekian A. Ketika Okey. itu tu umur berapa tu? Pada ketika sekolah rendah, okey. Daripada sekolah rendah pada ni. sekolah rendah, ya, perlu dapat nombor 1, nombor 2 atau nombor 3 Sahaja. sahaja.
Kiranya lepas pada nombor tu kiranya kurang berjaya. Saya rasa semua orang sebagai ibu bapa akan menitik beratkan tentang pendidikan Betul. anak-anak. Saya tak rasa Betul. benda tu satu kesalahan. Betul. Cuma bergantung pada anak-anak tu bagaimana dia memikirkan untuk membawa arah tuju dia selepas dia dikatakan berjaya. Kerana berjaya di dalam pelajaran tak semestinya berjaya di dalam kehidupan. Itu adalah dua aspek yang berbeza. Betul. Menarik ni. Kupasan ni saya rasa akan membawa kepada topik kita kan. Sebab antara kerjaya dan keluarga ni kebanyakan lah, especially kami yang wanita ni semua rasa is it 50-50 kan? Is our life kena dedicate untuk keluarga sahaja ataupun dedicate untuk Kerja. career dan kerja kan? Macam dari segi your family kan, how they support you in terms of your kerjaya, then how about the personal life? Alright. Friends. Saya dilahirkan daripada keluarga campuran Okay. di antara mixed marriage lah, di Mhm. antara Melayu dan Cina. So kita tahu bagaimana pendidikan kaum Cina kan sangat-sangat menekankan tentang betapa pentingnya akademik ya di dalam belajar. Saya ingat lagi ya. Ini saya kongsikan sedikit ya bagaimana saya dibesarkan ya, bagaimana cara saya dibesarkan. Saya bila balik sekolah saja kan, lepas kita mandi, mak saya akan suap saya makan sambil saya membaca buku. Tujuannya adalah untuk menjimatkan masa saya. Masya Supaya Allah. saya tidak membuang masa untuk makan sendiri. So sambil makan, sambil baca buku. Mak suap ni? Mak suap. Okey. Sehinggalah saya tingkatan 1. Masya Allah. Anak manja. Bukan nak manja. Lebih kepada pendekatan jimat masa. Okay. Time is very important. Walaupun untuk makan. Walaupun makan. Okay. So apa yang saya belajar dan saya faham ketika itu bahawa hidup saya hanyalah mengabdikan untuk pelajaran. Ya, saya tidak mempunyai kawan yang ramai. Maksud dia dari segi social life saya sangat-sangat kurang. Kalau ada pun dengan mak, ayah, kakak, ya waktu itu saya belum ada adik lagi, ya. So itu saja kehidupan saya. Hanya 4 orang ini, 3 orang ini sahaja. Social circle saya. So pergi sekolah juga saya tak banyak mingle around dengan kawan-kawan kerana fokus saya nak belajar. Duduk di depan, pergi kelas tambahan juga saya mengambil posisi di depan. Okay. So apa-apa pun bagi saya pada ketika itu pelajaran adalah nombor 1. Okay. Sehingga saya mengabaikan tuntutan orang kata dalaman saya. Emosi saya di mana saya rasa kadang-kadang ya kita berjaya tapi ada kalanya kita rasa kesunyian. I see. Ini sensory ni kan ada. Ya, sensory. Sensory dia ada. Kesunyian tu bukanlah kesunyian apa. Keperluan. Maksud dia macam ni tau. Kita rasa kita dah mengecapi segala-galanya. Tetapi kita rasa macam apa lagi yang kita kurang dalam diri kita. Apa lagi. Bukan kata kita tak ada kasih sayang. Kasih sayang keluarga tidak pernah berbelah bagi. Tapi kita rasa sebagai seorang manusia tu kita lacking. I'm not a human being at that time. Lebih kepada robot. Okay. That time tu umur berapa yang memang baru rasa macam macam sunyi ni? Sehingga saya berusia 30 tahun. 30 tahun. Saya rasa diri saya adalah robot. Okay. Yang bekerja dan emosi saya tolak ke tepi. Emosi. So memang sejarahnya Dr. Tengku ni memang nombor 1 straight A macam tu ya? Tak adalah kata pandai. Boleh lah. Boleh Ini lah. pun dah lain dah kita punya Boleh lah. KPI ni berjaya. Tapi sebenarnya kan Syirin, keadaan dan attitude itu sebenarnya saya rasa pada ketika ini saya boleh katakan kuranglah, sebenarnya tak berapa nak okey sebenarnya. Kerana kita hanya menjuarai satu bahagian, tetapi dalam bahagian yang lain sebenarnya kita lacking, kita kurang. Mungkin di mata kasar manusia, masyarakat di luar sana melihat kita sebagai seorang manusia yang perfect. Cukup perfect. Di usia sekian-sekian kita dah achieve segala orang kata achievement Tetapi saya sebagai seorang individu itu merasakan sebenarnya tak ada apa sangat sebenarnya. Tak ada apa sangat tu bermaksud
pengisian jiwa itu kurang berbanding rakan-rakan yang lain. Terutamanya dari segi pengalaman hidup. Faham. Pengalaman hidup tu kurang. Okey. So Shirin, kita akan korek sedikit tentang pengalaman hidup Prof Tengku ni. Okey, sedikit information kita rasa macam of course kita nampak seorang pensyarah kan. Pensyarah ni masa dia tak ada yang terluang. Betul tak? Kalau ada masa 27 jam, dia perlukan 30 jam. Jadi sebenarnya Prof Tengku adalah seorang stroke survivor dan stroke survivor yang bangkit semula selepas stroke di usia yang muda. Boleh Prof ceritakan sikit? Ya, untuk pengetahuan Nat, Penonton. Shirin dan juga penonton-penonton di luar sana, betul apa yang Nat cakap saya merupakan seorang stroke survivor dan sebenarnya apabila saya diuji dengan masalah kesihatan stroke iaitu tahun lepas, saya ingat lagi pada 4 Februari 2024, pada suatu petang itu saya rasa macam keadaan saya yang kurang sihat. Kerana saya tahulah beberapa minggu, beberapa bulan sebelum itu saya terlalu bekerja overload. Tidur tak menentu, kan, makan pun tak menentu, fokus pada kerja, dengan harapan kita nak memberi yang terbaik. Faham. Orang request 100%, tapi saya cuba memberi 120%. Tapi saya nampak impaknya adalah kepada diri saya sendiri. Apabila saya diuji dengan, bagi saya itu adalah satu ujian yang sangat besar. Dan pada waktu itu mind setting saya dah kata habislah hidup aku. Habislah. Aku dah jadi OKU, orang kelainan upaya. Dan pada waktu itu saya rasa ia juga menjadi salah satu turning point kepada saya untuk lebih menghargai kehidupan secara spesifiknya ikut topik kita pada hari ini, lebih menghargai keluarga yang berada di sekeliling saya yang sentiasa support saya. Kenapa bukan kawan-kawan? Kenapa bukan tempat kerja? Kenapa Macam bukan saya career? katakan tadi, sehingga kini saya tak ada ramai kawan. Kerana pertama saya rasa saya kurang percaya pada orang masyarakat di sekeliling kita sebab kadang-kadang orang boleh berpura-pura. Scam. Orang boleh berpura-pura kan. Betul. So saya merasakan orang yang saya boleh percaya adalah keluarga saya. Dan pada ketika itu, pada fasa saya diuji itu, saya langsung isolate diri saya daripada rakan-rakan. Saya off handphone, saya quit WhatsApp group, saya hanya fokus pada keluarga saya. Dan pada ketika ini keluarga saya adalah pada ibu, kerana arwah ayah saya dah meninggal 9 tahun yang lalu, kakak saya dan juga adik saya. 3 orang ni sahaja. So 3 orang ni saya cuba orang kata serap dia punya aura positif tu yang sebaik mungkin untuk saya bangkit semula. Dan secara jujurnya pada ketika itu saya tak merasakan yang saya boleh pulih. Sebab ibu saya juga adalah seorang sakit stroke, major stroke sehingga kini. So bayangkan pada ketika itu 2 orang stroke di dalam satu rumah. Dan menjaga each other kan? Dan sebenarnya ibu saya tinggal bersama saya. Pada asalnya saya menjaga ibu saya seorang pesakit stroke, tetapi apabila saya diuji dengan masalah stroke, ibu saya pula yang sakit stroke itu pula yang menjaga saya. Bayangkan. Dan that's why saya katakan tadi, itulah antara salah satu turning point untuk saya rasa lebih menghargai orang yang berada di sisi saya. Okey. So sekarang ni adakah bila kita kita nak menghargai kan? Menghargai ni sebab kalau ikutkan daripada Dr. Tengku memang dari segi bonding tu baik. Baik, betul. Ada spend masa dengan keluarga. So sebenarnya apa cara untuk menghargai ini? Sebab kadang-kadang orang kita tak boleh nak tinggalkan kejaya juga. Betul kan? Kita tak nak tinggalkan kejaya. Tidaklah kita kata kejaya itu salah. Kejaya memang antara puncanya mungkin memang kerjaya yang kita utamakan tu menyebabkan kita juga itulah mungkin overwork macam tu kan. So sekarang ni adalah macam mana kita nak balance kan. Tapi sebenarnya perkataan balance ni dia tak sesuai sebab kadang-kadang bila balance orang cakap 50-50. Padahal sebenarnya saya rasa perkataan mungkin harmonization, nak integrate. So macam mana sebenarnya antara keluarga dan juga kerjaya ni? Betul, Shirin. Kita
sering disogokkan dengan istilah work life balance, work life balance. Tapi secara realitinya saya tak merasakan kita dapat mengecapi work life balance itu. Dan apa yang Syirina katakan tadi tu saya setuju, lebih kepada work life harmony. Ya, ada kalanya kita ni sebagai manusia biasa, ada kalanya disebabkan oleh jawatan kita, kerjaya kita, menuntut kita untuk memberi masa yang lebih fokus pada kerjaya. Tapi pada masa yang sama kita tak boleh abaikan keluarga. Dan pada masa yang sama juga ada kalanya kita free. Kita tak ada sangat banyak kerja. Betul tak? Me time So, lah. so me time. Banyak me time, betul? So, kita waktu itu mungkin kita boleh peruntukkan masa yang kita ada itu lebih pula kepada keluarga. So that's why saya rasa istilah work life harmony itu lebih sesuai berbanding work life balance. Bermaksud perlu ada give and take. Okay, perlu ada give and take. Ada masa kita sibuk, kita fokus pada kerjaya, dan ada masanya kita tak sibuk, kita kurang sibuk dan kita memberi fokus lebih kepada keluarga kita. Sebab sebenarnya kalau ikutkan kita pun ada jumpa kan pesakit-pesakit kita, anak-anak lah, kanak-kanak yang ibu ayah dia punya kerjaya polis, bomber, kadang-kadang yang kerja yang memang tidak tentu masa tau sebenarnya. Jadi kita tak bolehlah menghalang, takkanlah tak nak bagi kerja polis kan, tak nak bagi kerja bomber, tak nak bagi kerja doktor kan, kerja menyelamat. Tapi sebenarnya bila nak katakan balance, bukan sebenarnya memang sentiasa kena ada, tapi sebenarnya apabila diperlukan, so maksudnya memang present lah, memang ibu ayah tu perlu ada. Sebab satunya saya ingat lagi pasal pesakit saya tu, ayah dia datang bawa anak dia sebab memang lewat bercakap lah. Jadi ayah dia kata, "Puan, saya balik-balik, anak saya memang dah besar macam ni, Puan." Sebab dia memang perlu buat, dia apa orang panggil, tentera lah, askar hutan. So memang lama lah. So dia kata, bila saya ada masa, saya balik, saya tak ada ni kan, saya memang nak sangat bawa anak saya pergi terapi. Jadi Puan, apa yang saya boleh buat kat rumah dengan masa yang saya ada tu. Jadi sebenarnya itulah konsep kerjaya ni, sebenarnya kita kena tahulah, tak semestinya tinggalkan keluarga, tinggalkan kerjaya macam tu je kan. Betul. Dan apa yang sentiasa kan orang gunakan perkataan sekarang ialah burnout. Kan? Bila burnout ni sebenarnya langsung kita tak ada fokus dalam tugasan kita ketika itu. Kan? Once you so hyper, you buat semua to fulfill the needs of the KPI, the needs of your boss, what not. Up to that some point burn out. Dan kebanyakan our stroke survivors, kebanyakan yang daripada golongan professionals, doktor, pakar, surgeon, lecturer, sentiasa menyatakan yang diorang tak ada masa untuk diri sendiri. How do you encounter your own burnout, doktor? Secara jujurnya kan Nat, saya kalau dari segi aspek bekerja ni, sepanjang saya bekerja ni, saya tak ada istilah burnout. Okay. Itu yang pelik tu. Means you enjoy your work. Enjoy my work. Okay. Okay. Give me more. Tak adalah sampai give me more. Okay. Tetapi sebab mungkin saya boleh katakan saya ni dikategorikan sebagai seorang yang workaholic. Okay, workaholic, dan saya rasa kalau orang minta, contohnya lah kalau bos kita minta tugasan tu minggu depan, saya kalau boleh saya letakkan satu deadline pada diri saya tak nak minggu depan, tetapi saya nak esok tu saya hantar. So Dan orang kata. Dan kan. So Dan saya tak hantar. ada istilah burnout, tetapi saya pernah melalui fasa burnout itu, tetapi bukan disebabkan oleh kerjaya. Nak dengan Syirina nak tahu? Oh no, of course. Yang ini lagi menarik. Kita letak iklan kat tengah. Okay. Ceng. Fasa burnout saya, kalau saya boleh orang kata ingat-ingatkan semula, adalah fasa di mana pada ketika ibu saya diuji stroke way back in 2021. Pada waktu itu kan kita COVID kan, kita banyak lockdown, duduk di rumah. Dan pada waktu itu bayangkan selama ini hanya tinggal ibu dengan saya saja yang berada di rumah. So pelbagai aktiviti kami lakukan bersama. Gosip, tengok Netflix, banyak benda kami lakukan bersama. Tapi apabila keadaan ini dah orang kata totally berubah 360 degree, saya rasa diri saya terasing. Dan pada waktu itu saya rasa macam hidup saya ni nak buat apa lagi? Untuk apa? Ayah dah tak ada,
mak dah Ibu dah sakit. Hmm. Kan? Dan pada waktu itu saya rasa kalau bukan saya pun, saya rasa orang lain pun bila kita duduk di rumah 24 jam dalam keadaan lockdown, kita akan rasa stres yang teramat. Kan? Dan saya waktu itu saya tak tahu nak bercakap dengan siapa. Kerana sebelum ini tanggungjawab menjaga ibu memang 100% saya lah. Bukan kerana kakak saya tak menjaga, bukan kerana adik saya tak menjaga, tetapi saya meletakkan burden itu ke atas diri saya. Kerana saya merasakan saya adalah anak lelaki yang pertama. So saya rasa kenapa saya perlu mengganggu orang lain yang sudah berkeluarga? Saya rasa it's okay for me to take this responsibility pada ketika itu. Okay? Dan akibat daripada inilah saya rasa natijahnya saya burn out. Apabila saya terpaksa pada waktu itu menghadapi situasi orang kata lockdown, COVID dengan menjaga ibu saya. Waktu itu saya ingat lagi ibu saya berada di hospital lebih kurang 1 bulan. Saya bermalam di hospital 1 bulan. 1 bulan. Hmm. Dan it's okay lagi pada waktu itu. Selepas ibu saya discharge daripada hospital, again, masih lagi di rumah. Yes. Okay, menghadap ibu saya yang totally, for me, is a different person. Daripada orang yang seorang yang energetic, you know. Aktif. Aktif, ya. Menjadi seorang yang sangat lemah. Sebagai seorang bekas pesakit stroke, apa yang saya boleh kongsikan sebenarnya, selepas seorang itu menghidap stroke, dia menjadi blur. Otak dia jadi blur, dia jadi tak ingat. Attitude dia lebih banyak menjadi kepada kebudak-budakan. Dan memang doktor sedar sendiri. ya, saya pada waktu itu saya sedar melihat keadaan ibu saya. Kita cerita pasal ibu saya dulu ya. Dan saya rasa macam ni ke orang sakit stroke. Dan pada waktu itu saya nak mendapatkan maklumat yang banyak pun terhad. Betul. Nak hantar rawatan keluar pun sangat terhad sebab kita ada Limitation. limitation PKP, dan sebagainya. So saya banyak membuat pembacaan dan pada waktu itu saya pun kurang pasti sama ada pembacaan saya ni betul ke tak betul ke. Itu lecturer tu. Itu Mempertikaikan dan apa yang lebih kebenaran. menakutkan saya kan, sebab orang kata pesakit stroke ni dia punya golden period sebenarnya untuk dia recover adalah dalam tempoh 6 bulan pertama. True. Betul. Selepas 6 bulan itu keadaan dia akan menjadi stagnan. Kalau kita tak buat apa-apa dalam tempoh 6 bulan pertama tu, selanjutnya macam itulah. So, ia memberi saya satu tekanan tau. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, okay, I need to take this opportunity dalam masa 6 bulan ini untuk make sure mak saya pulih 100% seperti asal. Saya memberi satu tekanan pada diri saya. Itu yang sebenarnya leads toward my burnout. Saya memberi tekanan, bukan tekanan kepada pesakit. Saya sebagai caregiver ni, saya memberi tekanan pada diri saya. So apabila setiap hari saya melihat keadaan ibu saya macam tidak ada apa-apa perubahan, saya rasa macam down. Saya rasa macam apa usaha saya selama ni sia-sia. Perlukah saya meneruskan usaha saya ini? Kan? Tapi saya takut saya kecewa lagi. Frust lagi, bukan frust kerana bercinta, tapi frust kerana kita melihat proses pemulihan itu tidak seperti yang kita expect. Dan saya memang burn out. Waktu itu saya rasa macam saya bukan diri saya. Dan saya merasakan kehidupan saya adalah sia-sia. Wow. Dan saya rasa macam mungkin pandangan orang luar macam saya katakan tadi, orang meletakkan saya sebagai satu role model. Ya, ideal, kehidupan yang ideal, memiliki segala-galanya pada usia yang agak muda, 30-an pada ketika itu. Tetapi saya sebagai diri saya sendiri, saya tak malu untuk mengakui pada waktu itu saya rasa macam saya adalah hopeless. Saya hopeless ya. Itu yang menyebabkan saya burn out. Sehinggalah apabila orang kata kita dah orang kata boleh bergerak bebas kan, kita dah tak ada lockdown dan sebagainya. Pada waktu itu saya rasa okay, I need to do something. Saya tak boleh hidup di dalam keadaan yang sebegini kerana saya perlu menjaga ibu saya. Kalau bukan pun untuk menjaga diri saya perlu menjaga ibu saya. Ibu saya amat memerlukan perhatian yang lebih daripada saya. Baik, kita akan teruskan lagi lepas ni untuk kita nak pastikan kita nak dengar pula kaedah burnout untuk kaedah untuk elakkan burnout pula. Okey, sebelum tu kita berehat sebentar.
Okey, kita kembali semula. Podcast Bilik ST bersuara lagi ya. Masih kekal bersama kami. Alright, topik kita bawakan KK, kerjaya atau keluarga. Sebenarnya tadi masa kita berhenti rehat, kita cerita tentang burnout. Betul. So sekarang ni dah tahu, kadang-kadang burnout ni pun macam semua orang cakap, aku burnout lah, aku burnout lah. Asal bagi kerja kan, asal bagi kerja sikit, aku burnout, tak nak kan. Tapi macam tadilah Dr. Tengku cakap kan, dia kata burnout ni bergantung pada kita kan, macam mana kita sudut pandang kita burnout tu macam mana kan. Jadi macam Dr. Tengku tadi dari segi expectation. Expectation dia macam kalau kata kajian kata 6 bulan, 6 bulan kena juga kan. Saya kan jenis yang suka cepat, nak nampak result yang cepat. Instant So ni. kalau orang letakkan 6 bulan tu, mungkin saya nak letakkan 6 hari. 6 hari nak nampak. Padahal sebenarnya Yes. itu adalah satu benda yang tak realistik. Tapi ialah bila kita diuji dengan masalah sebenarnya, kita jadi blank. Ya? Kita tak tahu benda tu realistik ke ataupun benda tu yang macam mana. Kita tak tahu. Okey. So Adakah sebenarnya antara langkah untuk kita menangani burnout ni, kita ubah expectation ke atau macam mana? itu salah satu benda yang saya rasa kita perlu lakukan. Kalau kita letakkan satu ekspektasi yang terlalu tinggi, definitely apabila kita tak berjaya achieve, kita punya frustration juga berganda-ganda. Betul. Kan? So dalam hidup ni saya belajar satu benda lah. Hasil daripada burnout saya tu sebenarnya memberi banyak implikasi positif. Macam saya cakap tadi, actually develop who I am today to be a more positive person. Saya menjadi seorang saya merasakan benda ini perubahan pada diri saya. Saya menjadi seorang individu yang lebih positif, yang lebih kita sebagai orang Islam kita perlu redha. Betul. Yang lebih redha. Kerana saya rasakan kita hanya boleh merancang, sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita just dalam kehidupan ni kita just hidup seperti biasa. Apa yang berlaku kita hadap. Hadap je. Hadap je. Cara je kan. Asal flow macam ni kan. Jatuh bangun tu bagi saya itu biasa. Yes. Tidak ada seorang individu yang berjaya dia tak pernah jatuh. Semua orang pernah jatuh. Dan yang penting bila kita jatuh, kita bangkit semula. Sebab kita reflect balik ya, apabila kita zaman kecil-kecil kita bukan boleh terus berjalan. Jalan je kan. Ya kan? Kita merangkak dulu. Kemudian kita bertatih, jatuh, bangun. Tapi pada waktu itu kita tidak ada istilah stres, give up dan sebagainya, burn out tak ada kan? Kita okey je, enjoy je. Luka ke apa ke, enjoy je. So saya rasa walaupun kita ni dah mencapai usia sekarang ni, kita ada kalanya kita perlu flashback semula. Apa yang membuatkan kita boleh berada dalam keadaan sekarang? Kita pernah jatuh, kita pernah bangun. Benda tu biasa. Dan sekarang apabila kita berada dalam keadaan yang sangat selesa, kita tak nak jatuh, kita takut nak jatuh. So bagi saya benda tu tak perlu dan tak patut pun. Betul. Dan sebab kita pernah hadap benda tu beberapa puluh tahun yang lalu kan. Dan sebenarnya benda-benda inilah yang mendewasakan kita sebagai seorang manusia. Dan kita perlu ambil a positive side. Setiap ujian, setiap kegagalan itu pasti ada benda yang manis akan menyusul kemudian. Ada hikmah di sebalik setiap ujian itu. Kerana Allah tak akan menguji seseorang itu tanpa kemampuan dia. Dengan sia-sia, betul. Yes, trust the process. Trust the process. Betul. What I understand kan, bila kita menghadapi sesuatu ujian, macam Prof katalah, dah sampai turning point, you turn to something. Kan? Do that change how you supervise your student, how you provide your service to university? Ada tak perubahan? Family kita dah tahu memang terbaik kan, in terms of your work career. Soalan yang bagus tu Nat. Terima kasih. I dapat bintang. You belum? Okey. Soalan ini bila nak tanyakan saya terus flashback dan recall balik Kerana pelajar sarjana saya, pelajar master saya yang pertama yang saya recruit adalah pada tahun 2014. Itu adalah pelajar sarjana saya yang pertama. Dan saya rasa kalau Nat ataupun Sherine tanya bagaimana beliau bekerja dengan saya boleh katakan almost 100% stress. Tetapi it's a good stress. It's a good stress. Stress yang at the end sebenarnya membawa kepada sesuatu benda yang
positif untuk Outcome diri yang dia. baik lah. Ya, positif untuk diri dia. Kenapa saya cakap macam tu ya? Okey, sebelum saya diuji dengan masalah kesihatan saya, dengan masalah kesihatan ibu saya seorang yang sangat workaholic. Saya bekerja 7 hari seminggu Tanpa henti. tanpa henti. Begitu juga di saat apabila saya melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah doktor falsafah. Alhamdulillah saya direzekikan dengan berjaya graduate on time, menamatkan pengajian dalam tempoh 2 tahun setengah sahaja. God. Okey. Itu graduate before time. Before time. Dua Banyak cabaran. orang tanya, macam mana saya buat benda lah tu? Jawapan 7 dia hanya hari. satu sahaja, 7 secret hari recipe. seminggu. 7 hari seminggu Non-stop. 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 Dan kalau orang tanya, tak stres ke? Sebab saya kata saya enjoy. I'm enjoy doing it. Dan sampai sekarang kalau orang tanya, do you want to do another PhD? I would say 99.9% yes. Wow. Yes. Pengaruhilah beliau ya. Masya Allah. Okey, Prof, Okay, macam mana? soalan tadi tu kan. Uh-uh. So pada first time saya recruit pelajar PhD, pelajar master saya menggunakan acuan yang sama. Kan? Saya expect beliau untuk graduate juga before time. Bekerja 7 hari seminggu sebagaimana saya bekerja. Dan saya dapat tahulah, ni pun saya dapat tahu daripada beliau selepas beliau dah tamat lah. Alhamdulillah, beliau dalam tempoh 2 tahun dah tamat masters. Okey. alright. Research, by research dengan lebih daripada 5 publication. Wow. Bagi saya itu satu pencapaian Luar yang biasa. luar biasa. Yes. Tapi bagi individu pelajar itu mungkin itu adalah satu tempoh yang sangat suffer untuk dia. Dan saya mengambil masa untuk berborak dengan beliau lah selepas beliau tamat pengajian. Saya tanya apa feedback beliau tentang saya. Dia orang cakap, bagi itu pendapat beliau ya, dari segi supervision wise sangat bagus, excellent. Tetapi pada saat dan ketika itu saya kurang sesuatu. Shirin dengan Nat rasa itulah. apa yang saya kurang? Kurang tu. Kurang bermain. Kan? Kurang enjoy. Kita kan terlebih bermain. Kurang belanja makan. Kan? Human touch. Ya, kurang empathy. I see. Kerana saya berfikirkan, aku dulu boleh je buat. Kenapa kau tak boleh? Kenapa kau tak boleh buat? Hmm. Aku dulu tidur 2-3 pagi. Kenapa kau tak boleh tidur 2-3 pagi? Itu pada ketika itu. Expectation saya sebegitu rupa. Dan saya rasa beliau sebagai pelajar juga tidak mempunyai ruang untuk mengatakan tidak. Nak tak nak Betul. kena hadaplah supervisor dia. Macam tu kan. Tapi macam saya cakap, tujuan saya pada ketika itu hanyalah satu, iaitu untuk memberi yang terbaik. Tujuan saya satu saja. Saya bukan nak perah dia, bukan untuk KPI saya, tetapi untuk memastikan beliau berjaya seperti mana saya berjaya. Kerana at the end kejayaan itu adalah milik beliau. Itu saja expectation saya. Niat saya tu sebenarnya baik, tetapi mungkin secara luarannya orang melihat, dia ni bukan manusia ke robot ke duk pasal aku kerja. Even tu kadang-kadang saya text beliau pada waktu hujung minggu. Dan saya expect jawapan itu diberi dalam keadaan yang segera. Kalau tak saya bukan, tapi baik pula saya, a good side about me, saya ni bukan pula yang jenis yang cepat marah ataupun cepat berajuk kan. Kan setengah supervisor kan macam tu kan, dia tersilap sikit je student tu dia dia sentap kan. Saya bukan macam tu. Tapi saya nampak saya keep pushing. Bila nak hantar kan macam tu. Dan pada waktu itu macam saya cakap, saya ibarat robot. Saya tak ada empathy tu kurang. Dan saya mengharapkan apa yang saya minta within 24 hours Dapat. benda tu saya mesti dapat. Kan? Pada ketika itu. Tetapi niat saya lillahi ta'ala. Hanya untuk orang kata kejayaan pelajar saya. Saya nak beliau menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Tapi mungkinlah, saya rasa aspek pendidikan saya, cara saya mendidik ni mungkin ada positif dia dan juga ada negatif dia. Negatif side dia, student tu tak berapa nak enjoy during orang kata momen menjadi seorang pelajar pasca siswazah. Tapi niat saya hanya satu. Dan saya pula menetapkan KPI tertentu kepada pelajar saya. Beliau perlu present conference di dalam negara, di luar negara secara lisan, bukan secara poster. Itu juga sebenarnya memberi tekanan, tetapi sebenarnya niat saya nak beliau present secara lisan itu adalah supaya beliau prepare
during the Viva Voce punya session. Supaya pada waktu itu saya rasa no turning point. Kalau you tak boleh jawab, that's it. Habis. Tapi kalau pada waktu conference, kalau you tak boleh jawab, at least you boleh, orang kata, belajar daripada kesilapan, pembetulkan kesilapan. Itu saya kata niat saya hanyalah satu, untuk memastikan student saya itu memang betul-betul cemerlang. Kerana on my side as a supervisor, saya memikirkan gaji yang saya dapat itu perlulah barokah. Perlulah barokah daripada apa yang saya buat. Saya tak nak saya dapat gaji sedemikian banyaknya, tetapi hasil yang saya berikan tidak setimpal itu. Saya rasa bersalah pada diri saya. Itu side saya sebagai seorang supervisor. Tapi mungkinlah saya rasa dari segi personal touch tu saya kurang. Ini cerita beberapa tahun yang lalu lah kan. Sebab Tapi saya pun rasa macam takut saya pun nak kan? menangis ni. Ya, tak, saya tak malu untuk mengakui benda tu sebab saya rasa as a human being, kita of course kita ada positive side dan kita ada negative side. Ya, ia bergantung macam mana orang yang sekeliling kita untuk menerima kita seadanya. Bagaimana student itu untuk menerima kita dan seadanya. Sebab itulah saya punya praktis ya. Kalau student itu nak menjadi student saya, pertama saya akan tanya. Soalan pertama pada ketika itu, kalau wanita, adakah anda berumah tangga? Adakah anda planning nak berumah tangga? Adakah anda planning nak ada zuriat? Soalan-soalan yang saya nak pastikan bahawa benda-benda itu tidak menjadi halangan beliau untuk mencapai kejayaan seperti yang saya impikan. Itu pada ketika itu. Tapi sekarang ni I'm more flexible. Dan Jadi soalan tu dah tak ada. surprisingly tak ada. Student saya terdiri daripada ibu beranak 5. Masya Allah. So dulu saya tak nak. Saya nak ambil orang yang single sebab saya memerlukan komitmen 100% daripada beliau. Tapi sekarang I give a space to myself to give a try. Why not kita try ambil pelajar yang bukan di dalam kebiasaan saya. Dan alhamdulillah sebenarnya Allah nak menunjukkan sesuatu bahawa persepsi saya sebelum ini ada salahnya. Ada perubahan ya. Ada perubahan. Sebab yang tu saya berlaku. kata apa ujian yang saya terima pada tahun lepas itu memang mengubah saya 360 darjah. Supaya saya melihat hidup ini lebih indah, lebih warna-warni dan lebih ceria. Dan saya rasa tahap stres saya tu saya boleh dikatakan negatif. Wow. Negatif. Okay, kita tanya satu soalan. Dengan jemputan kami ke podcast BST Bersuara ni, adakah meningkatkan stres ataupun mengurangkan stres? Tak ada stres langsung. Alhamdulillah. Sebab saya suka mencuba sesuatu benda yang baru. Right. Ya, saya suka mencuba sesuatu yang baru kerana bagi saya kita hidup tak lama. Kan? Dan bila kita diberi peluang dan ruang, why not we explore? Dan saya rasa ini adalah satu orang kata pengalaman baru yang mungkin saya tak boleh dapat di mana-mana. Dekat CTMTV saja. Wow. Ya. Satu lagi soalan, susulan daripada ini. Umur berapa Prof dapat Prof Madia tu? 2018. Wow, that's very early. 2018 dalam 30-an. Masya Allah. Dalam 30-an. Dan another thing about me kan, walaupun saya ni boleh dikatakan seorang yang bekerja kuat, workaholic, perfectionist, tetapi saya bekerja, saya tidak meletakkan apa-apa target untuk diri saya. Saya tidak melakukan sesuatu itu kerana saya nak dapat sesuatu reward. Itu bukan saya. So sebab tu saya kata saya enjoy bekerja. Saya tak rasa tekanan. Saya burn out tadi bukan disebabkan kerja. Betul. Kan? Dapat tu ialah added value. Added kan, value. yang orang hargai kita. Bagi saya suka belajar, saya suka explore, saya suka bekerja, tapi bekerja kita buat benda yang dalam ruang lingkup yang kita expert lah mahir. Betul. Kalau kita tak mahir, kita anggapkan kita belajar benda yang baru. Dan tak ada istilah untuk saya malu belajar. Walaupun di usia saya sekarang dengan kerjaya saya masih lagi belajar dan saya banyak belajar dengan pelajar-pelajar saya. Okay. Masya Allah. So sebenarnya kalau nak kaitkan kan Prof punya ni, wow, workaholic dia tu 24/7 ya. Kalau saya sebenarnya daripada saya start kerja kan, saya dah set tau daripada diri saya, lepas pukul 5 jangan contact saya. Saya kerja 8 hingga 5 petang je, Prof. Lepas tu
501 saya dah jadi mak orang, dah jadi orang lain dah. Jadi memang sehingga sekarang sebenarnya bila saya jadi ketua, saya amalkan macam itulah. Dan sebenarnya saya pun tak contact orang selepas pukul 5.01 saya tak buat dah. Tapi memang hidup tu lebih tenang. Saya Betul. cakap hidup lebih Betul. tenang. Mungkin itulah. Saya rasa mungkin sudut pandang Prof dari segi timing tu macam tadi lah Prof kata kadang-kadang 24/7 bagi Prof enjoy. Bagi orang lain mungkin 24/7 kena ada keluarga, kena Betul. ada me time Betul. kan, kena ada Netflix, banyaklah kan dia punya cabang-cabang dia tu kan. Alright, okay. So sekarang ni kita nak pergi kepada quiz Cepat sangat rasa sesi kita hari ni. Hmm. Mungkin sebab banyak kupasan menarik daripada Prof. Okey, untuk soalan kuis ni biasanya kita nak tengok fast response lah daripada tetamu undangan kita. Soalan yang diberikan yang pertama ialah bila bos hantar WhatsApp ni, ketika kita bersama keluarga tengah bercuti di Langkawi contohnya kan, apakah yang patut kita buat? Adakah kita terus balas mesej tu dan sebab kita takut dianggap tidak committed, atau kita tetapkan sepadan masa? Okey, kalau bos saya akan jawab hari kerja sahaja. Okey, sebenarnya saya mempunyai dua jawapan. Okey. Okey. Kalaulah saya seorang individu sebelum saya diserang stroke, jawapan saya A. Saya akan terus respon immediately. Kan? Tetapi selepas daripada saya diserang stroke itu, sekarang ni lah, jawapan sekarang ini saya akan memilih yang kedua. Saya akan memilih yang kedua. Okay, tetapkan masa, tetapkan sepadan lah. Tetapkan sempadan. Dan saya rasa para-para majikan di luar sana juga perlu cakna tentang perkara ini sebab setiap orang dia ada personal life. Ada personal life masing-masing. Ya. Dan kadang-kadang ujian, tanggungjawab, tekanan pekerja tu setiap orang tu berbeza-beza. Kan? Macam saya sekarang ni, saya perlu menjaga ibu yang kurang sihat. So saya ada limitation. Kalau beberapa tahun yang lalu saya tidak ada kekangan ini. So saya ni boleh diakses 24/7. Pergi hantarlah saya ke mana ceruk Tok Kun pun saya boleh pergi. Boleh respon. Kan? Yes, Tetapi boss. sekarang Yes. ini saya ada limitation. Jujur saya katakan ada kalanya bila kita sebutkan tentang kerjaya dan keluarga di dalam keadaan sekarang saya ini, apabila saya menerima jemputan terutamanya di luar negara, saya perlu memilih, saya perlu memikirkan bukan kerana saya nak ataupun tidak, tapi saya perlu memikirkan macam mana ibu saya. Betul. Kalau saya pergi contohnya ke luar negara untuk sebagai invited speakers ataupun sebagai adjunct professor, visiting professor, saya perlu memikirkan siapa yang akan menjaga ibu saya. Walhal saya ada kakak dan adik yang boleh berjaga. Tapi saya jenis yang tak suka membebankan orang. Okay. Dan saya akan memikirkan benda itu dan akhirnya saya memilih untuk tak apalah peluang ini saya sekarang jawapan dia, peluang ini tak ada sekarang, akan datang di kemudian hari. Kan? Ada cara lain. Ada cara lain. Rezeki ni semua Allah dah tentukan. So apa yang penting sekarang ini adalah pandangan saya sekarang, saya lebih nak orang kata ada quality time bersama mak saya. Ini juga sebenarnya adalah hasil daripada apa ataupun pengalaman saya yang pernah berlaku apabila saya kehilangan ayah saya. Okey, ayah saya meninggal pada tahun 2016 Tiba-tiba, bukan kata tiba-tiba lah, disebabkan kanser, tapi dalam masa 2-3 bulan selepas first diagnosis itu tak sempat buat kemo pun, tak sempat buat kemoterapi pun, dia dah telah dijemput Allah. Dan sebelum itu, untuk pengetahuan Nat dan juga Shirin first masa saya bekerja di UiTM pada tahun 2013, saya mengajak kedua ibu bapa saya untuk tinggal bersama saya. Daripada Kedah tu. So definitely lah orang pertama yang tak happy tu adalah arwah ayah saya lah. Nak kena meninggalkan kampung halaman, nak kena ikut anak duduk di puncak alam tu. Waktu tu macam orang kata kawasan Jimbertendang. Kan? Nun jauh di sana kan. Dan pada waktu itu saya mengambil keputusan untuk menjemput mereka duduk bersama kerana saya fikirkan kalau kedua ibu bapa saya sakit, siapa nak menjaga.
kerana saya sibuk dengan kerja. Betul. Okey. Dan alhamdulillah kedua ibu bapa saya setuju untuk tinggal bersama dengan saya. Tetapi again, sikap workaholic saya itu masih lagi tak dapat dibendung. Malah saya boleh katakan semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi maksudnya macam mana? Percaya sebagai pensyarah ni salah satu KPI kita perlu menulis Publish. artikel, artikel jurnal. Saya menulis artikel jurnal pada hari Sabtu dan Ahad, di mana pada waktu itu sepatutnya orang Keluarga. spend time bersama keluarga. Dan saya ingat lagi, disebabkan arwah ayah saya duduk bersama dengan saya, dia ada banyak adik-beradik dia yang tinggal di sekitar Lembah Kelang ni. Dia pernah cakap, selalunya hari Jumaat lepas saya balik pada kerja, selalu kedua ibu bapa saya ni tak berani nak tanya saya. Sebab saya balik dalam keadaan yang penat dan sebagainya. Lepas tu terus masuk dalam bilik, sambung buat kerja. Ada satu masa tu saya ingat lagi, kalau saya boleh flashback balik, arwah ayah saya tanya, besok nak buat apa hari Sabtu? Saya cakap, kenapa ayah? Boleh tak bawa ayah pergi rumah adik-beradik dia kan? Dan saya rasa pada waktu itu, saya rasa macam terpukul. Aku ni sibuk sangat ke kerja sampai mengabaikan keluarga. Dan pada waktu itu saya menganggap bahawa mak ayah saya sihat. Dia nak pergi mana, dia pergilah. Kan? Tanpa kehadiran saya pun tak apa, it's okay. Tapi sebenarnya on the other side, ibu bapa amat memerlukan anak-anak. Walaupun kita dah besar, kita dah ada keluarga kita sendiri, tetapi our presence is very, very important to them. Tapi alhamdulillah saya rasa saya tak galat sebab permintaan arwah ayah saya itu saya makbulkan. Dan saya nampak kan trend dia setiap hari Jumaat dia akan tanya saya, hari Sabtu nak buat apa? Nak pergi mana? Ada buat apa? Saya selalu akan tanya balik, kenapa ayah? Ayah nak pergi mana? Dia ajaklah pergi Mid Valley, jalan-jalan dan sebagainya. Tapi pada waktu itu saya buat secara half-hearted. Orang kata secara fizikalnya ada, mentalnya mengawang. Bilalah nak balik ni, tengok jam, bilalah nak balik ni. Kerja aku banyak tak siap lagi. Kan? Tapi sebenarnya saya tersilap. Itu sebenarnya kalau nak katakan saya regret, saya boleh katakan saya regret kerana saya tak spend the moment itu full-hearted saya bersama arwah ayah. So bila arwah ayah dah tak ada, saya rasa seperti burung yang kepatahan sayap. Tapi benda tu dah tak boleh nak patah balik. Benda yang hilang tetap akan hilang. So daripada titik tolak itulah saya mula appreciate masa saya bersama dengan ibu saya. Pada waktu itu ibu saya sihat lagi. Tapi workaholic tu masih ada. Tapi dikurangkan 10%. Sehinggalah apabila saya diuji sendiri, saya terus tidak menjadi workaholic. Bagi saya biasa-biasa. Wow. Okay. So maksudnya dia punya pesanan dia tu, hargailah orang yang memang depan mata kan. Betul. Kadang-kadang yang dekat depan ni, mak ayah dia je kat rumah tu. Betul. Sihat je. Kadang-kadang kan Shirin, bila kita terlalu sibuk dengan menuntut kerjaya kita, kita nak kejar pangkat, kita nak, benda tu saya rasa normal lah. Kan? Semua orang kalau boleh kita nak ada satu peningkatan dalam kerjaya kita, betul? Kita nak naik pangkat, bila naik pangkat naik gaji, bila kita naik gaji, kehidupan ekonomi keluarga kita juga akan menjadi lebih stabil. Itu normal. Okay, itu normal. At the end of the day, untuk apa semua tu? Untuk apa sebenarnya, betul. Dan pada masa yang sama kadang-kadang bila kita terlalu mengejar, bagi saya mengejar duniawi, mengejar kerjaya, mengejar impian kita, cita-cita ni, kita terlupa bahawa benda yang sangat penting tu ada di depan mata kita, iaitu keluarga kita. Sebab kalau kita ada anak-anak akan makin membesar tanpa kita sedar, dah sekolah rendah dah, dah sekolah menengah dah. Itu tentang anak-anak tentang ibu bapa. Mereka makin menua. Betul. Alih-alih salah seorang dah tak ada. Alih-alih dah tak ada. Dan untuk apa kejayaan kita semua ni? Alright. Itu dah memang dah banyak kupasan. So last, sebenarnya Prof dah bagi tahu tadi. Cuma kita nak enhance lagi sebab kita dah di penghujung ni. Kita nak penghujung dah. Kita nak enhance lagi, kita nak tekankan lagi sebenarnya untuk jawapan Prof sekarang ni kan. Bila hujung minggu ni sebenarnya kita nak kita gunakan untuk habiskan kerja tertunggak tu supaya minggu depan lega lah. Atau B, kita gunakan untuk rehat, untuk kita recharge dan kita cipta moment tu. So saya jawablah sebagai diri saya yang sekarang inilah. Jawapannya B.
Ya, saya akan lebih menghargai setiap momen itu bersama pada waktu sekarang ni bersama ibu saya. Kerana setiap kali saya bangun pada tidur kan, selalu saya risau. Macam mana kalau ibu saya tiba-tiba tak ada, Tak ada. kan? So saya nak setiap momen saya, dulu jujur saya katakan saya tak suka ambil gambar bersama ibu bapa. Saya tak suka. Sebab saya sentiasa memikirkan biarlah kenangan itu ada di dalam minda saya. Cukup terpahat dalam memori saya. Tapi bila arwah ayah saya tak ada, saya tercari-cari gambar beliau. I see. Saya tercari-cari video beliau. Kadang-kadang sehingga saya lupa bagaimana suara beliau. Betul. Dan sejak pada itulah, bila momen ibu saya ditimpa sakit, saya akan mengambil gambar dan video setiap ibu saya. Kerana saya merasakan ini akan menjadi kenangan untuk saya sampai bila-bila. Kerana rindu yang paling sangat terseksa adalah rindu yang tiada penghujungnya. Kan? Rindu yang tiada penghujungnya. Deep kan? Itu yang saya cakapkan tadi ya. Saya tak nak orang kata anak-anak muda sekarang ni kan yang terlalu mengejar impian cita-cita mengabaikan sebenarnya benda yang sangat penting, benda yang sebenarnya free of charge, bahagia. Dan satu benda yang saya belajar bahagia ini tidak ada nilai dan kita tak perlu letakkan syarat untuk kita bahagia. Jangan letakkan syarat. Dulu saya letakkan syarat saya cerita balik. Saya rasa kita ada sedikit masa kot Okay, saya cerita sedikit. Dulu masa saya mula bekerja kan, saya jemput kedua ibu bapa saya untuk tinggal bersama saya. Kami sewa rumah, apartment, sementara rumah saya yang saya beli tu siap. Saya ingat lagi pada tahun 2015, pada waktu bulan Syawal, di balkoni apartment sewa tu, saya katakan pada mak saya, ni kita raya tahun ni tak happy sebab kita duduk rumah sewa. Mungkin tahun depan raya kita akan menjadi happy, menjadi lebih happy sebab kita duduk rumah sendiri, rumah yang saya beli. Ya? Rupanya sangkaan saya itu salah. Tahun depan itu apabila saya duduk di rumah saya sendiri, arwah ayah saya dah meninggal. So sepatutnya saya menghargai momen yang saya berada di rumah apartmen itu, 3 bilik yang bagi saya tak bahagia. Sebab pada ketika itu saya meletakkan syarat untuk saya bahagia. Saya meletakkan syarat, aku perlu duduk di rumah sendiri. Aku perlu ada sekian untuk saya membahagiakan ibu bapa saya. Tapi sebenarnya ibu bapa saya tak minta itu. Cukuplah kehadiran saya pada ketika itu. Dan pada tahun 2016 apabila Syawal menjelang, saya memang rasa lost. Rumah yang besar, bilik yang banyak tetapi hanya dihuni oleh 2 penghuni, iaitu saya dan ibu saya. Dan saya rasa inilah akibat apabila saya meletakkan syarat untuk bahagia. Sebenarnya benda tu, kebahagiaan tu percuma. Hargailah kebahagiaan kita tu. Kadang-kadang kalau kita tengok orang kampung, orang miskin mereka tu lebih bahagia daripada mereka yang tinggal di rumah banglo. Ya, betul. Kerana kebahagiaan tidak boleh diukur, tidak ada value, countless, infinity, tidak ada. So, kita jangan kata hanya kalau kita duduk rumah besar saja baru kita bahagia. Kita bawa kereta Mercedes saja baru kita bahagia. Hari ini dalam perjalanan saya ke sini, saya melihat satu keluarga naik motor, anak duduk depan bakul, bapa, atau anak yang berdua duduk di tengah, ibu. So, satu motor dengan 4 orang. Adakah mereka tak bahagia? No. Saya tengok lihat wajah mereka senyum, happy, bahagia. Yang saya sebenarnya duduk dalam kereta, memandu kereta seorang diri. Adakah saya lebih bahagia daripada mereka? Tidak. Okay. Wow. A very deep and I think deep conversation is important because we are now living in a dunia yang penuh materialistik. Betul. Dan juga tidak mengejar material pun kita akan ke belakang juga. Mengejar material kita akan ketinggalan juga. Kita perlu seimbang lah. Kita fikir satu je. Kita kejar material ini untuk kelangsungan kehidupan kita. Betul. Supaya lebih selesa. Betul. Itu sahaja. Tak perlu too much. Cukuplah sekadar apa yang perlu kita adakan itu sahaja. Baiklah. Kalau ada yang lebih itu adalah added value ataupun bonus. Satu kata je. Satu kata, Prof.
satu kata boleh? Boleh. Sebelum kita menutup Yes. episod kali ni. Okey, saya tak nak satu kata. Oh. Saya nak buat sedikit kelainan ya sebab Okey. kita dah bawa emosi ya para penonton ya, ups and down. So mudah saja. Saya tak nak kata tapi saya nak menyampaikan baik-baik lirik ini. Okey. Okey? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang dibina adalah keluarga. So hargailah keluarga anda. Kerana keluarga ini kita tak boleh ganti, tiada gantinya. Ingat pesanan itu. Okey. Sangat terkesan. Okey, Najwa. Kita tutup. Okey. Akan diingati insya-Allah ya, pesanan-pesanan dan juga nasihat-nasihat. So insya-Allah jangan buang masa, hargai momen kita sekarang. Jadi kita akan bertemu lagi untuk episod akan datang dalam rancangan program yes. Bila ST Bersuara. Bersuara.